Korang tahu tak, masa birthday korang, korang boleh redeem oleh-oleh Bali punya nasi campur set yang macam ni tau. Sedap gila. Jom, hari ni aku nak try yang ni. Okay, ni oleh-oleh Bali. Kita masuk dulu. This is the vibe dalam restoran dia. Wow, dia ada dia ada show cooking kat tengah-tengah ni. Lepas tu, this is the menu. Korang boleh tengok lah, ada pelbagai menu selain daripada set nasi campur tu. Harga dia harga standard mall. Korang boleh agak kan berapa macam mana kan. So nice lah, korang boleh tengok dia live cooking kat tengah tu. Walaupun meja korang tak hadap pun dapur tengah tu, boleh tengok lah. Lepas tu, aku pun tak tahu nak sembang apa. Cuma aku just nak bagi tahu lah, time birthday korang boleh makan lah set free yang besar macam ni. So basically, selain daripada set birthday ni, aku order juga benda lain, which is sate serai ni. Ni aku pernah rasa dekat Bali, cuma yang aku nak rasa yang KL ni lah, dengan nasi kuning ni. Nasi kunyit. Aku tak tahu lah nasi kunyit ke nasi apa, tapi sedap gila, lembut rice dia. Lepas tu, jom makan-makan.